1996, Menara KL dibuka dan diurus oleh Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad MKLSB, anak syarikat Telekom Malaysia TM. 16 Mac 2011 MKLSB menandatangani perjanjian konsesi 10 tahun dengan Kerajaan Malaysia, kontrak sehingga 31 Disember tahun 2021. 30 Ogos 2021, Tan Sri Anwar Musa dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. 31 Disember 2021, kontrak MKLSB tamat. 9 November 2022, Gedrochopper mendakwa dapat lanjutan konsesi 30 tahun melalui MKLSB sehingga 2051 kelulusan di zaman Kerajaan Tebok Atap. 31 Disember 2022, TM sahkan 100% saham MKLSB telah dijual kepada Hydroshop kerana TM hendak fokus kepada perniagaan utama mereka. Tiada tanda terbuka mengundang kritikan dan siasatan SPRM. Hydroshopper hanya syarikat modal berbayar kecil, tubuh tahun 2018, tiada pengalaman urus hartanah dan aset penting atau pelancongan. Transaksi secara senyap kepada syarikat bukan JLC melibatkan pengurusan aset strategik negara membimbangkan banyak pihak. Awal 2023, Kerajaan Umum Pengurusan Menara KL akan melalui proses Request for Proposal RFP bagi memilih pengendali baru. 8 syarikat masuk tender, 5 dinilai termasuk MKLSB Hydroshopper. 5 April 2023, Pengarah Hydroshopper Sendirian Berhad didakwa oleh SPRM tawar suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun, total RM7.5 juta kepada Tan Sri Anwar Musa melalui orang tengah, dorongan percepat kelulusan ambil alih konsesi Menara KL. 29 Mei 2024, Menteri Umum Syarikat LSH usaha sama dengan Servis Master Bumiputra akan ambil alih operasi pengurusan setelah menang tender untuk tempoh 20 tahun bermula 1 April tahun 2025. Menara itu kekal milik Kerajaan Malaysia 100%, hanya pengurusan berubah. MKLSB Hydroshopper kalah tender. 18 Disember 2024, MKLSB Hydroshopper hantar surat pemberhentian kerja kepada semua pekerjanya bermula 31 Mac 2025. 31 Mac 2025, MKLSB dan Hydroshopper memfailkan saman terhadap Kerajaan Malaysia dan LSH SM. Kononnya penamatan kontrak konsesi mereka adalah tidak sah dan mohon ganti rugi sebanyak RM1 bilion. 31 Mac 2025, MKLSB Hydroshopper buat kenyataan media bimbang dan sedih diusir pada hari raya pertama. Walhal mereka telah buang ke semua pekerja pada tarikh ini, notis diberi 3 bulan sebelumnya. 8 April 2025, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan injunksi oleh MKLSB untuk menghalang LSH SM mengambil alih pengurusan operasi Menara KL. Mahkamah menyatakan keseimbangan kepentingan tidak menyebelahi MKLSB. 8 April 2025, 193 dari 205 pekerja lama MKLSB diterima kerja di LSH SM dengan benefit yang sama dan tiada pengurangan.